Nak betulkan exhaust dia bila kita tekan dia ada bunyi yang tik 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 tik. Okay, new day in the Pajero build So hari ni adalah hari aku beli spare part yang nak salin untuk Pajero. So aku nak tunjuk korang benda apa yang tadi aku ambil, apa aku beli. Sebab tadi aku tak sempat lah, sebab dekat dalam tu nak kena kopek-kopek barang apa semua, tak sempat nak buat video lah. So ni aku nak tunjuk korang barang apa yang aku beli. So ni seat yang aku beli. Aku lebih suka seat fabric berbanding seat ni kan. Lepas tu yang ada sekarang tak apa lawa. So aku ambil yang ni lah. Kalau tengok condition dia masih elok lagi. Ini driver seat. Ini bawah ni adalah passenger seat. Lepas tu ni seat untuk second row. Tu seat untuk third row. So kereta ni dia macam apa vampire. Dia ada sampai third row. So apa lagi aku beli? Aku beli sun visor. Sun visor aku semua dah habis. Dah rosak lah semua. So kita beli sun visor 2 biji. So kita beli panel ni. Panel aku ni dah patah. Lepas aku beli ni. Money. Dia untuk tengok kita level tak level. So aku beli ni sekali lah. So nanti aku tunjuk kat korang proses nak pasang seat ni, kita nak basuh. So nanti kita update dengan korang lagi. Kejap lagi aku nak pergi ambil kereta daripada baru siap buat aircon. So kita ambil kereta, bawa balik rumah, kita cabut barang-barang yang lama, kita pasang barang-barang yang baru. Okay, so I will keep you guys updated. Apa-apa nanti aku inform. Info, tadi air masuk. So sekarang ni kita tengah nak tukar gam dekat cermin. So ni tengah letak gam baru untuk masukkan cermin lama. Gam balik je. Cermin dah naik balik.